Macam mana agaknya politik masa depan? Hari ini saya nak sambung sikit pasal video semalam. Korang dah tengok video ni? Kalau belum, boleh tengok dekat profil saya. Ada orang komen dalam video tu, dia tak setuju bila saya kata parti bersama adalah parti masa depan. Oleh kerana bahasa yang dia gunakan sopan dan saya yakin dia bukan ceplos, saya nak jawab komen dia. Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, follow saya, komen, like dan yang paling penting, repost video ni. Dalam video semalam, saya bagi tahu bahawa parti bersama mahu jadi parti masa depan. Saya akan terangkan kenapa parti bersama mahu jadi parti masa depan. Terlebih dahulu, saya kena terangkan keadaan politik negara kita sebelum, sekarang dan jangkaan masa depan. Kita mulakan dengan sebelum. Dulu politik Malaysia berasaskan blok besar. Selama beberapa dekad, politik Malaysia banyak bergerak dalam persaingan blok dan parti yang sudah lama bertapak. Kemudian berlaku perubahan besar pada PRU14, iaitu pada tahun 2018, apabila Pakatan Harapan menumbangkan Barisan Nasional yang telah lama memerintah di peringkat persekutuan selama beberapa dekad. Tetapi kerajaan Pakatan Harapan kemudian jatuh pada tahun 2020 selepas perpecahan gabungan dan perubahan sokongan ahli parlimen. Pengajarannya, rakyat sudah membuktikan bahawa mereka sanggup mengubah kerajaan apabila mereka mahukan perubahan. Seterusnya, sekarang. Sekarang politik sudah masuk era gabungan. Selepas tahun 2020, politik Malaysia menjadi semakin kompleks. PRU15 pula menghasilkan parlimen tanpa majoriti mudah dan kerajaan akhirnya dibentuk melalui gabungan parti yang sebelum ini berada di blok politik berbeza. Pengalaman ketidakstabilan politik sebelum ini turut mendorong kepada pindaan perlembagaan berkaitan larangan lompat parti pada tahun 2022. Politik sekarang bukan lagi semata-mata parti A lawan parti B. Tapi siapa boleh membentuk gabungan untuk mendapatkan kuasa. Pengajarannya, jangan anggap struktur politik hari ini akan kekal selama-lamanya. Seterusnya, jangkaan masa depan. Kita semua dah lihat kerajaan bertukar, gabungan berubah-ubah ikut kepentingan masing-masing. Tapi masalah sama masih berulang. Korang tahu kenapa masalah masih berulang? Sebab terpaksa berkompromi terhadap prinsip apabila membentuk gabungan. Bila perkara macam ni berlaku berulang kali, akan sampai satu tahap di mana rakyat tidak lagi mencari parti mana yang paling kuat, tapi mencari pilihan yang betul-betul berbeza. Di sinilah parti bersama perlu bersedia untuk mengisi ruang sebagai pilihan terbaik kepada rakyat. Parti bersama bukan nak gantikan Pakatan Harapan, bukan nak gantikan Barisan Nasional dan bukan nak gantikan Perikatan Nasional. Tetapi parti bersama mahu menjadi pilihan yang lahir daripada keperluan politik generasi seterusnya. Ruang politik yang kosong tidak akan diisi secara automatik. Bila rakyat kecewa, tidak bermakna mereka akan terus memilih parti bersama. Rakyat semakin bijak. Parti bersama yakin bahawa politik masa depan akan ditentukan oleh kepercayaan rakyat terhadap siapa yang mampu memberi penyelesaian. Sebab itu, parti bersama tidak boleh menunggu rakyat kecewa baru nak membina organisasi. Parti bersama akan bersedia bila rakyat memerlukan perubahan. Akhir sekali, boleh tak korang semua tolong saya persiapkan parti bersama untuk masa depan? Saya mendaftar sebagai ahli parti bersama di bawah Parlimen Tambun, kampung saya. Saya tinggal di Bukit Antarabangsa. Saya mengundi di Parlimen Setiawangsa. Korang tengok kad ahli parti bersama. Cantik tak?
Lagi satu, penduduk Bukit Antarabangsa. Kalau nampak saya brisk walk pagi-pagi pakai baju parti bersama, korang horn 2 kali, tanda sokong. Korang scan QR code yang saya tunjuk ni untuk sertai parti bersama. Parti bersama tidak menunggu rakyat bosan dengan politik lama. Parti bersama sedang membuat persediaan dari sekarang untuk menjadi pilihan apabila Malaysia memasuki fasa politik yang baru. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.